Kalau saya kahwin, Mak Iti sudi tak datang nyanyi. Sebab saya nak bayar Mak Iti, saya tak mampu. Jadi di 37.8k views ni, nak tahulah Mak Iti sudi tak nyanyi. Kita tengok Mak Iti jawab apa Korang kalau Mak Iti jawab, korang kena tolong. Okey. Kak Iti nak nyanyi satu lagi lagu, boleh? Kerana apa? 10 ke? Oh, 10. InsyaAllah bulan Januari nanti konsert Kak Iti tau. Okey. Lagu yang akan Kak Iti sampaikan seterusnya ini merupakan lagu permintaan Amirah sendiri. Okey, Amirah minta untuk Kak Iti nyanyikan lagu Bukan Cinta Biasa. Dan malam ini juga kita meraihkan kedua insan yang cintanya bukan cinta biasa. Okey? Setiap manusia ni diberikan perjalanannya, ya, perjalanannya yang ada suka, ada duka, tetapi semua itu rahsia Allah. Dan yang menemukannya juga adalah Allah. Dan malam ini bukan cinta biasa, khas buat adik saya Amirah dan suaminya Fatah Amin. Cuma pesanan Kak Iti, Fatah jaga Amirah baik-baik, ya. Amirah seorang wanita soleha, insya-Allah dia akan menjadi isteri yang soleha. Kita sama-sama doakan. Dan Fatah menjadi pemimpin yang baik, menjadi imam yang baik kepada Amirah. Okey? Khas buat pengantin, kedua keluarga pengantin dan semua tetamu yang hadir. Bukan